الحمد لله القائل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, saya berpesan kepada diri saya dan menyuruh kepada sidang Jumaat yang dikasihi sekalian. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga ketakwaan yang kita usahakan akan dapat meningkatkan tahap keimanan kita, memperkasakan benteng ketahanan hati kita, serta meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mimbar hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk ibadah fardu kifayah, tanggung jawab ummah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh. Ia bukan sahaja menekankan soal ibadah individu seperti solat, puasa, zakat dan haji yang dikenali sebagai fardu ain, tetapi juga menekankan ibadah sosial yang dikenali sebagai fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban yang ditanggung oleh seluruh masyarakat. Jika sebahagian umat Islam telah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban daripada yang lain. Namun sekiranya tiada seorang pun yang melakukannya, maka seluruh masyarakat akan menanggung dosa. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 104 yang disebutkan di awal khutbah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maksudnya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang berjaya. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa dalam sesebuah masyarakat Islam mesti ada golongan yang melaksanakan tugas penting untuk memelihara kesejahteraan agama dan umat. Inilah asas fardu kifayah yang wajib diambil serius. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara contoh utama fardu kifayah ialah menguruskan jenazah umat Islam. Bermula dengan memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan hingga mengebumikan. Jika tidak ada yang melaksanakannya, maka seluruh kampung atau masyarakat akan berdosa. Demikian juga dalam bidang ilmu adalah menjadi kewajiban kepada segolongan umat Islam untuk mendalami agama dan seterusnya menjadi ulama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحزنون. Maksudnya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Selain itu, fardu kifayah juga meliputi bidang keselamatan, pertahanan negara, kesihatan, ekonomi dan kemasyarakatan. Kita memerlukan askar untuk mempertahankan tanah air, doktor dan jururawat untuk menjaga kesehatan masyarakat, jurutera dan petani untuk memastikan kehidupan umat berjalan lancar. Semua bidang ini apabila diniatkan karena Allah, maka dia termasuk dalam ibadah fardu kifayah. Sidang jemaat yang berbahagia, dalam menikah hikmah pensyariatan ibadah fardu kifayah, kita mendapatkan gambaran bahawa Islam adalah agama yang membina masyarakat. Umat Islam tidak boleh bersifat individualistik, hanya mementingkan ibadah pribadi, tetapi mesti turut mengambil berat soal kebaikan dan kemaslahatan bersama. Selain itu, fardu kifayah turut mengukuhkan kekuatan umat. Apabila setiap bidang ada orang Islam yang mahir dan bertanggung jawab, maka umat akan kuat dari segi ilmu, pertahanan, ekonomi dan peradaban. Seterusnya, fardu kifayah mengajar kita bahawa setiap individu mempunyai peranan. Walaupun tidak semua orang boleh menjadi doktor, ulama dan tentera, namun setiap orang boleh menyokong, membantu dan memudahkan pelaksanaan kewajiban tersebut. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Masalul mu'minina fi dawadihim wa tawahubihim wa ta'atubihim masalul jasad idza syattaka minhu udhun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Maksudnya, perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang, kecintaan dan kelembutan mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila satu anggota sakit, maka seluruh tubuh turut merasakannya dengan berjaga malam dan demam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan bahawa umat Islam sepatutnya hidup dalam keadaan saling berkasih sayang, prihatin dan membantu antara satu sama lain. Kesatuan dan solidariti umat digambarkan seperti tubuh badan. Jika satu anggota sakit, seluruh tubuh merasakan penderitaan ini. Sidang Jumat ini dikasih sekalian, amatlah malam jika fardu kifayah ini diabaikan. Jika tiada ulama, umat akan sesat. Jika tiada tentera, umat akan dijajah. Jika tiada doktor, nyawa umat akan terabai. Jika tiada yang mengurus jenazah, maruah umat akan tercemar. Semua ini membuktikan betapa pentingnya pelaksanaan fardu kifayah bagi menjaga kesejahteraan masyarakat Islam. Mengabaikan fardu kifayah boleh membawa dosa besar kepada seluruh umat. Karena itu, sebagai rumusan khutbah pada hari yang mulia ini, ingatlah pesanan berikut. Pertama,
Fardu kifayah adalah kewajiban bersama yang mesti dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat Islam. Kedua, antara contoh fardu kifayah ialah pengurusan jenazah, menuntut ilmu agama, menjaga pertahanan, menjaga khidmat kesihatan dan membangunkan ekonomi ummah. Ketiga, mengabaikan fardu kifayah boleh membawa dosa kepada seluruh masyarakat. Oleh itu kita wajib memastikan ia dilaksanakan dalam setiap aspek kehidupan. Keempat, umat Islam perlu saling tolong-menolong, bekerjasama dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Kerana hanya dengan kebersamaan umat ini akan menjadi kuat dan dihormati. Akhirnya, marilah kita berazam untuk menaikkan tanggungjawab fardu kifayah mengikut bidang dan kemampuan masing-masing, agar kita termasuk dalam golongan yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Mari kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ولا تعاونوا على العصر والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Maksudnya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebaikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, maksiat dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha berat azab siksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sayyidil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين يا موفق الطاعين وفي أعمال طاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa ya 'ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على النبي الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ميتنا. اللهم yang maha mulia seribu perbuatan agung. وكذلك على طهارة عيش الأعلى ولتقتنع بالرسالة الرسالة وأجل لهم هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة.
innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selamatkanlah saudara kami yang dizalimi di bumi barakah Palestin, kasihani dan limpahkanlah rahmat-Mu ke atas mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat yang buruk. Jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah, mendirikan salat secara berjamaah, memberikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, memberikan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau ridai. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.